Pernah satu hari, saya duduk dan membelek-belek buku sirah dan terfikir satu soalan yang sangat simpel. Betulkah Nabi Muhammad SAW naik ke langit dalam satu malam? Soalan itu nampak mudah, tapi bagi orang dewasa, ia sangat besar dan mungkin sebahagiannya agak-agak sukar. Salah cerita, takut anak keliru. Kalau terlalu panjang cerita, anak hilang minat. Di situlah cabarannya. Kisah Isra dan Mi'raj bukan kisah biasa. Ia kisah tentang keimanan, tentang ujian kepercayaan dan tentang hadiah paling agung daripada Allah, iaitu solat. Namun, bagaimana mahu menyampaikan peristiwa sebesar ini kepada anak-anak tanpa menakutkan atau mengelirukan mereka? Saat itulah saya sedar, anak-anak tidak perlukan penjelasan yang berat. Mereka hanya perlukan cerita yang jelas, tersusun dan boleh dibayangkan. Mereka mahu tahu perjalanan Nabi bukan istilah yang rumit. Sebab itu, buku cerita kanak-kanak tentang Isra dan Mi'raj ini ditulis supaya anak boleh mengenal peristiwa agung ini sebagai kisah benar. Dan ibu bapa boleh rasa tenang kerana menyampaikan ilmu dengan cara yang betul. Jika anda mahu anak memahami kisah Isra dan Mi'raj dengan hati yang terbuka dan iman yang tumbuh perlahan, kongsikan video ini dan lihat bagaimana sebuah cerita boleh menjadi asas keimanan mereka.